kongsi bersama duka lara bahagia. Jom kita dengar isu-isu semasa, perkongsian semua kisah cerita mereka. Podcast Kawin SG ada. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih masih lagi bersama saya Akin di podcast Kawin SG. Okey, seperti biasa korang boleh nampak hari ini aku berseorang diri disebabkan Cik Amin kita masih tengah busy dengan urusan kerja dia. Tapi tak apa, kita doakan semoga semua dia dipermudahkan urusan bagi Cik Amin kita iaitu Sis Idora dengan Brother Din kita. Okey, kita jangan buang masa lah. Okey, seperti mana kalau korang tahu minggu lepas kita punya topik adalah tentang kita bincang tentang raya belah mana? Belah isteri dulu ke ataupun belah suami dulu di hari raya pertama. Okey. Okey, terima kasih kepada korang-korang yang kasih pandangan, komen-komen dan DM korang. Tapi sayangnya korang DM lepas kita rekod. Jadi terima kasih dan bagi sesiapa yang sudi, bolehlah bantu-bantu kami untuk follow, like, share and subscribe kami di YouTube, Spotify, IG, TikTok dan Facebook. Jadi jangan lupa juga subscribe guys. Subscribe, dia tak payah bayar guys. Dia free je. Okay. Jadi jangan lupa juga hari ini seperti biasa kita masih ada live di dalam TikTok pada hari ini. Okay, topik kita pada hari ini kita jangan buang masa lah sebab very excited lah. Sebab kita dapat kiriman dua cerita salah satunya daripada orang Melaka dan lagi satu orang Kelantan. Okay, dua orang. Dia request, bang, boleh tak apa dia cakap boleh tak berbual pasal kahwin lari sebab saya ada cerita tentang kahwin lari. Terus aku macam why not lah kahwin lari is something panas juga tau kadang-kadang. Okay, jadi kita boleh baca dia punya cerita, tapi aku nak tahu apakah pandangan korang tentang kahwin lari. Sebab kahwin lari ni ada macam-macam sebab. Okey, bagi aku salah satunya di antaranya kita ada tentang wali. Okey, di mana ayah tidak merestui pilihan pasangan anak perempuannya, lalu mereka mengambil keputusan untuk kahwin lari. Okey, ini aku terpaksa jot down sebab aku takut aku lupa. Okey, yang kedua bagi aku is kewangan masih belum mencukupi melangsungkan majlis perkahwinan. Okey, kita mulakan yang pertama dulu. Tadi kat dalam komen kita ada satu kat dalam TikTok live ni kita ada satu komen. Dia kata sama juga tentang tak direstui ibu bapa. Okey. Jadi bagi aku kalau kau tanya aku kenapa aku cakap pasal tak direstui ataupun wali perempuan tak setuju atas perkahwinan ni. Okey, dia macam-macam sebab di antara satunya adalah keluarga tak suka pasangan masing-masing. Okey, ataupun bukan pilihan mereka. Jadi bagi aku yang nak kahwin tu itu dua orang. Okey. Yes, kita boleh faham setiap ibu bapa nakkan terbaik untuk anak-anak diorang. Okey, and diorang nak menantu diorang yang baik, yang terbaik, yang mampu jaga anak mereka ataupun jaga makan minum dia ataupun orang kata boleh jaga, boleh kasih dia kesenangan lah. Okay. Tapi bagi aku yes, itu betul, aku setuju dengan tu. Tetapi kalau kau based on harta, okay, harta ni sementara, boleh cari, boleh usaha, aku agree. Okay, tapi kalau tak mampu, jangan buat sebesar-besarnya, buat yang simple. Okay, yang untuk pasangan tu pula, make sure bagi aku is kau dah ada well plan lah. Well plan untuk korang punya future untuk masa depan korang, whether korang can
make it or break it. Okay. Sebab macam aku kasih contoh macam aku tak plan. Aku nak, but then at certain point at the time during my life dalam perkahwinan aku ada naik, aku ada turunnya juga. Kesalahannya menyebelai aku. Okay, but aku belajar dari kesilapan. So bagi aku is benda-benda macam gini kita tak boleh anggap ambil ringan lah. Jangan ambil ringan. Okay. Kenapa aku, and then another pandangan aku tentang kahwin lari ni pula. Okay. Di antaranya adalah salah satunya adalah mungkin berlainan agama. Okay. Berlainan agama. Okay. Kat Singapura ni kita tahu ramai yang civil marriage. Ada yang civil marriage. Aku ada kawan yang kahwin civil marriage and diorang bahagia. Okay. Tetapi ada pula ibu bapa, terutama kali macam kita orang Islam. Okay. Kalau kita nak kahwin dengan orang berlainan agama, orang tu mesti convert. Okay. Masuk Islam. Tetapi masuk Islam kerana agama. Kerana Allah. Okay. Bukan kerana kau masuk Islam kerana perempuan ni. Which is aku tahu kat luar sana ada yang berfikiran gitu. Okay. Bedek lah. Aku rasa di benda korang tak boleh tipu lah. Sebab benda ni it's very direct. Okay. It happen anywhere, everywhere. Sebab bagi aku is bila kau dah kahwin lagi and kau tak dapat restu, do you think that your life is gonna be easy? Aku tak tahu tau. Okay. Sebab aku tak kahwin lagi. Okay. Aku tak kahwin lagi. Okay. Aku tak tahu and I don't go through what you guys went through. So aku cuma nak tahu pandangan korang. Apakah pandangan korang bila korang tahu sebab tentang kahwin lari ni. Okay. And another thing is yang kedua, kewangan masih belum mencukupi untuk melangsungkan majlis perkahwinan. Okay. Ini pun betul juga. Kadang-kadang pasangan tu dia tahu dia tak cukup duit, tetapi orang mendesak buat macam gini, buat macam gitu. Diorang jadi stres. Ada sampai aku tahu is sampai pinjam along. Okay. Loan shark. Okay. Diorang pinjam loan shark, agak-agak kurang duit tu berkat ke daripada sumber yang haram. Tu satu, tu dua. Nombor tiga, korang nak kena tanya diri korang sendiri. Bila korang kahwin lari tu, korang tak dapat restu. Macam tadi aku cakap, korang dapat hidup bahagia ke? Itu je. Sebab bila kita tak dapat restu daripada ibu bapa, situlah datangnya kejatuhan kita dalam hidup. Okay. Walau macam mana pun restu ibu bapa tu nak kena ada lah. Jadi terpulang bagi korang, macam mana korang nak yakinkan family korang yang pasangan korang tu itulah pasangan korang sehidup semati. Ini pandangan aku korang korang tak boleh fikir yang pandangan aku ni macam ya. Ini pandangan aku. Korang tak boleh salahkan aku. Sebab tu aku tak cakap kalau korang ada pandangan korang, kasih tahu. Betul tak? Okay. Yang ketiga pula, okay, kesedaran untuk menghalalkan hubungan terlebih dahulu dari berlakunya kemaksiatan berdua-duaan. Okay. Okay. Selalunya benda macam ni kita cakap pasal kena tangkap basah. Okay. Kita sebut pasal kena tangkap basah itu satu. Dan untuk menutup malu, korang nak kena kahwin. Okay. Tapi korang tahu yang korang bila korang kahwin ni pula, korang tak ada those kind of support from anybody. Sebab korang tahu bila korang kena tangkap basah, maksiat, berdosa. Ini kita cerita, aku tak nak cakap lebih-lebih pasal agama, pasal benda ni sensitif. Okay. Sebab kita tahu yang ada ibu bapa kat sana, kat luar sana fikirkan sebab maruah. Okay, tentang maruah. So bila kita cakap pasal maruah ni pula, kita tahu that yang kita ni mampu
tutup muka sendiri tau. Tapi macam mana kau nak tutup muka pasangan kau? Okay, air muka keluarga. Okay, ibarat kata apa, kata-kata kat orang sana tu menconteng arang lah ke muka ibu bapa. Macam gitulah bunyi dia kan. So bila dah datang macam tu, datang satu kesedaran untuk kita whether are we doing the right thing to get married. Okay, jadi yang seterusnya, masalah pasangan warga asing yang suka untuk uruskan kahwin. Okay, tadi aku dah cakap pasal berlainan agama, civil marriage. Okay, civil marriage ni actually bagi aku bukan cakap aku tak agree ya, tapi kalau kita sebagai orang Islam, bagi aku is kita ikut cara Islam lah. Tapi kalau kita halang benda-benda macam gini, orang akan cakap cinta tu buta. Ya, betul, cinta tu buta. Okay, and aku tahu it's your choice untuk kahwin dengan orang yang berlainan bangsa. Tetapi kalau kau boleh yakin, macam aku cakap, kalau kau boleh yakinkan seseorang kat luar sana that they can yang you guys can do it and have a happy marriage, by all means lah. Tapi cuma aku nak pesan is, bila kau dah civil marriage, dosa kau tanggung sendiri lah. Itu je aku mampu cakap. Okay, sebab kalau aku nak elaborate lebih lagi, takut ramai orang yang ramai orang yang kecil hati, tak terima kan. So pandangan aku pula yang seterusnya, nombor 5, poligami iaitu seorang lelaki hendak kahwin lebih dari satu. Okay, ini dapat kronik. Kau tahu kau tak ada bini, tapi kau nak kahwin lagi satu, kau lari. Habis kau patah balik dengan bini baru kau kenalkan dengan bini pertama kau. Setahu aku, after 6 months kan, 6 months, is it 6 months if I'm not mistaken lah. Okay, bila kita lelaki yang angkat sumpah tu kan, kita baca tu kan. Yang aku tahu is after 6 months, kalau kau tak kasih nafkah zahir batin or whatsoever, seorang isteri tu memang layak untuk minta cerai. Okay, so poligami ni is very sensitive. Okay, memang orang kata kalau ada kemampuan kau boleh kahwin, tapi kata orang kalau kau setia pada yang satu, jangan pandang orang lain lah. Okay, jangan pandang. Okay, bukan cakap aku ni hebat mana pun. Macam aku cakap, semua orang buat silap. Tapi kita belajar dari kesilapan and kita hentikan episode. Pasal kita pun umur dah meningkat. Okay, umur dah meningkat, tapi kalau kau masih buat kerja-kerja bodoh sampai kau nak kahwin 2, kahwin 3, bagi aku taklah. I don't think that's a very very stupid lah. That's a very stupid move lah. Okay, yang seterusnya seorang mualaf yang ingin merahsiakan perkahwinannya dari keluarga. Nampak? Ini kita bukan cakap pasal bangsa kita bangsa lain juga. Dia dah convert tanpa pengetahuan ibu bapanya. Lepas tu dia kahwin tanpa pengetahuan ibu bapanya juga. Tapi cara dia kahwin tu bukan, memang cara Islam, tapi macam aku cakap lah, without any presence of your parents and tak ada restu, tak ada blessing, orang kata, how you guys live with it. Betul tak? Sebab tu aku tak sure and I never see anything that happen in Singapore about this thing. Tapi macam aku, like earlier aku cakap pasal aku ada kawan juga yang kahwin civil marriage. Aku pun pernah dengar juga benda-benda macam gini. So basically it's restu daripada ibu bapa lah. Kalau kau kahwin lari, kau buat benda-benda macam gini, memang leceh lah. Okay, lagi satu, nombor 7, masalah seorang anak perempuan yang tiada sijil nikah ibu bapanya. Okay, korang faham tak dia punya maksud? Maksud aku is macam tadi aku cakap tak ada apa presence of your parents bila kau akad nikah. So siapa wali kau? Siapa saksi kau?
Untuk lelaki you can find any saksi tau. Okay, doesn't need to be a family member. Tetapi untuk perempuan, wali, okay, ahli keluarga. Itu pun kita nak kena fikir lah. Bila korang nak kahwin lari, tapi korang susah nak dapat wali, jadi macam mana korang nak kahwin? And ada pula, tadi kita ada baca satu komen, dia mengatakan apa tau. Dia kasih satu yang mengatakan kahwin luar negara, adakah itu sah dalam alam perkahwinan ataupun dia tak ada, dia tak sah, dia sah atau tak sah? Okay, contoh aku kasih tahu korang kita tahu that zaman dulu memang ramai kahwin lari, especially diorang suka kahwin kat Batam, kat Thailand, patah balik dah ada bini. Okay, aku tak sure whether luar negeri punya perkahwinan, is it certified in Singapore ke tidak? Ada certified ke tidak? Okay, itu nombor satu. Nombor dua yang aku tak faham is dia dalam kita tak tahu. Okay, maybe kat dalam Singapore, cara Singapore berkahwin, akad nikah berbeza dengan orang-orang kat luar sana, daripada negara jiran macam kat Malaysia ke, kat Batam ke, kat Thailand ke. Tapi normally yang aku tahu is dengar usually dekat Batam dan Thailand. Itu yang paling aku tak faham. Jadi apa pandangan korang tentang benda-benda yang macam kahwin lari ni? Okay, jadi kita pergi kat dalam live ni Okay, kat dalam live ni tadi kita ada nampak ni ada satu bukan. Okay, ada yang bagi salam. Waalaikumsalam kepada Bobo Fit sebut nama pula. Okay, lagi satu, nak kahwin free. Okay, kahwin free ni macam-macam. Kalau nak cakap pasal kahwin free, maaf cakap lah dah terlanjur kau kahwin free, pun sama juga, ada mak bapak tak restu. It comes back to the nombor satu tu, tak direstui oleh ibu bapa. Tak direstui oleh ibu bapa sebab dah terlanjur. Tu satu. Tapi on the other hand, kalau dah terlanjur, kalau diorang dah sama-suka and they agree to get married and stay together, nak bring up the child, why not? Sebagai ibu bapa, bagi aku is kita maafkan and kita perbaiki situasi tu. Okay, kita tak payah kita tak payah buat masalah tu lagi complicated. Jangan rumitkan lagi masalah. Sebab benda dah berlaku. So what are the things that we can done from there? Kita perbaikilah. Betul tak? Aku can understand where are the parents coming from. Malu. Okay, sebab they bring up their child in a proper manner, in a proper, dengan penuh didikan agama. I can understand that. Tapi kalau anything can happen, benda dah berlaku, bagi aku is kita jangan kata orang, jangan tambahkan lagi masalah lah. Kahwinkan orang dua, lead a normal life, belajar dari kesilapan dan didiklah anak-anak korang dengan cara yang baik. Itu bagi aku. Okay. So actually kahwin lari ni ada banyak lagi. But then aku nak tahu apakah pandangan korang. Jadi jangan lupa korang boleh je tinggalkan komen-komen korang. Nanti bila video ni dah upload, korang boleh tinggalkan komen korang. Ataupun kalau korang segan, korang boleh DM kita juga. Terus kita boleh teruskan see where this topic goes to. Okay. Okay, tanpa buang masa okay, kita nak try baca satu cerita ni. Okay, cerita ni daripada orang Melaka. Okay, orang Melaka. Assalamualaikum, podcast Kawin-Kawin SG. Waalaikumsalam.
Saya nak kongsi kisah saya kahwin lari. Okey, terima kasih kerana sudi menjawab DM saya dan sudi mengambil topik ini sebagai konten anda sama-sama, sebab konten kau kahwin lari ni kan best. Okey, sebab nak elak dari maksiat, jadi saya dengan laki itu okey, salah, bukan. Saya nak kongsi kisah saya pernah kahwin lari. Okey, sebab nak elakkan dari maksiat. Jadi dengan laki itu kita nikah dekat Siam, sah. Kami ada sijil nikah lagi. Genap 3 bulan, orang tua kami dapat tahu yang kita dah bernikah senyap-senyap. Keluarga saya jumpa keluarga lelaki itu dan kita dipisahkan dengan alasan nikah senyap-senyap, tak bagi tahu keluarga. Sampai hari ini saya tidak dibenarkan jumpa dengan suami saya. Dan buat lagi sedih, lagi berapa minggu lagi ni kami akan pergi mahkamah untuk berpisah secara sah. Hati sedih dan tak tahu nak kata apa. Itulah dapat saya kongsikan. Terima kasih podcast Kahwin-Kahwin kerana sudi membaca DM saya sama-sama. Okay guys, macam tadi aku cakap kau kahwin lari kat Siam, sah, ada sijil. Tapi bila lepas 3 bulan diorang dah kahwin, family diorang dapat tahu, yang family perempuan pergi jumpa family lelaki untuk separatekan them and force them untuk cerai. Sebab tu aku cakap, benda dah jadi. Kalau korang rasa kan nikah kat Thailand tu tak sah, kat Singapura ni, ataupun daripada mana ni tadi aku kata? Oh, daripada Melaka dia kata. Melaka. Sorry. Dia daripada Melaka. Kalau daripada Malaysia tak daripada Thailand tak sah, untuk sijil dia tak sah di Malaysia, korang jumpalah orang-orang pakar, minta nasihat. Kenapa buat keputusan sendiri tanpa asal usul periksa? This is the problem about orang-orang kat luar sana. Kan, korang ada fikiran ikut cita rasa sendiri. Okay, korang tak duduk bawa bincang. Korang buat keputusan sendiri. Lepas tu yang siksa siapa? Kau bayangkan kalau lepas tu 3 bulan diorang dah kahwin tu, diorang dah ada anak. Letaklah lepas bulan mungkin rezeki diorang mengandung. Jadi bila dah mengandung, itu cucu siapa? Cucu korang juga kan? Betul tak aku cakap? So, jumpa kepada yang pakar. Jumpa kepada orang-orang yang lagi mahir dalam benda-benda macam gini. Jangan buat keputusan sendiri. Sebab bila kita buat keputusan secara mendadak tanpa berfikir benda yang waras, kan, kau akan terima kutukan. Yang orang-orang rapat pula, daripada kau mengutuk, mengapi-apikan keadaan, kenapa korang pun tak boleh nasihat benda-benda yang baik? Ya, memang betul diorang buat benda yang salah. Aku agree. Diorang memang salah. Diorang kahwin tanpa pengetahuan ibu bapa. Aku faham. Okay, I strongly understand where is this thing coming from. Tetapi bagi aku is salah tetap salah. Okay, tapi kenapa tak betulkan dengan cara yang betul? Kenapa tak settlekan masalah tu dengan cara yang baik? Kenapa nak kena buat benda tu huru-hara? Korang pernah fikir tak benda-benda macam gini? So, macam tak masuk akal lah bila kau dah kata yang that benda ni kau tak setuju dengan perkahwinan ni, tapi benda dah jadi. Sebab tu tadi aku kasih contoh, kalau anak perempuan tu, budak perempuan tu dah mengandung, cucu kau juga, kau separatekan dia benda. Dia ibarat kata apa tau, kau separatekan seorang budak kecil daripada ibu bapa dia. Kejam tak tu? Padahal budak tu tak bersalah tau. Ada fikir tak dari situ? So, jangan macam, tak mau macam apa orang kata, jangan buat keputusan mendadak lah. Okay, jadi kepada korang-korang yang kat luar-luar sana, kalau ada hajat kalau korang ada hajat nak kahwin lari, fikirlah 2-3 kali. Okay, lebih baik korang bincang baik-baik dengan keluarga.
macam mana korang tahu keluarga korang tak setuju atas pasangan korang? Convince them. Okay, convince them. And kalau korang tahu yang korang yakin dengan pasangan korang tu, kan, convince your parents lah. Okay, which is kita tahu kadang-kadang ibu bapa bukan senang untuk convince. Bukan senang sebab we are talking about our future tau. Kita tak tahu apa future kita, kita mampu merancang tapi Tuhan yang menentukan. Okay, so kalau korang rasa that benda ni yang korang boleh go far, yes, discuss baik-baik. Discuss baik-baik. Sebab ada macam-macam lagi benda yang korang boleh fikirkan dalam segi masa depan korang, macam mana nak betulkan keadaan. Jangan buat keputusan yang bukan-bukan lah. Jangan. Bagi aku aku bukan kaunselor tapi ini pandangan aku, and aku pun tak pandai nasihat orang. Okay, aku sendiri tak betul, aku nak nasihatkan orang. Apa barang saya, betul tak? So benda-benda macam gini kita jangan terlalu ambil hati sangat, sebab setiap benda yang orang kongsikan ni adalah pengalaman diorang sendiri. Okay, kita tak boleh kecam diorang. Okay, and furthermore pun kita tak boleh kata orang buat apa, kasih, nak hentam diorang kenapa nak kena macam gini, kenapa nak macam gitu. Tanya diri sendiri balik, betul ke aku cakap macam gini? Aku ada hak ke cakap macam gini? Okay, sebab orang kahwin lari ni, aku bukan backing orang kahwin lari. Diorang ada sebab. Ada sebab yang baik, ada sebab yang tak baik. Okay, sebab kalau korang ingat balik episod kita yang previous, antara 2 darjat. Okay, itu pun mak bapak tak restu. Sebab apa? Kedudukan status diorang, satu yang kaya, satu yang miskin. Korang faham tak the mindset of orang-orang macam gini? Kenapa kau tak restukan? Bila kau tak restukan, tak akan mendatangkan yang diorang akan lari and kahwin kat luar negara. Pernah tak korang fikir macam itu? Kesian kan? Nanti lepas tu siapa yang merana? Korang yang merana sendiri. Then yang untuk yang kahwin lari tu pula, kau tak yakinkan parents korang yang he or she the one for your life. So korang bagi mana yang ada kat dalam TikTok sekarang ni, okay, kalau korang ada pandangan korang boleh terus tinggalkan komen-komen korang. Dan jangan malu, jangan segan. Okay, bagaimana yang kalau korang ada cerita-cerita lagi yang korang nak sampaikan, korang boleh saja DM kita ataupun korang boleh email kita kalau korang segan lah. Okay, kalau korang rasa nak through email, macam kadang-kadang kalau DM tu kan dia ada certain limit words kan. Kau email kita lah. Kat mana? Okay, korang boleh email kita di podcast.kawin-kawin.sg@gmail.com. Jangan lupa juga korang boleh follow kita kat YouTube, Spotify, TikTok, IG dan Facebook. Jangan lupa subscribe kita kat YouTube guys. Subscribe kita kat YouTube, bantu kita untuk naikkan lagi follower kita dan teruskan untuk support kita. Okay, tadi aku cakap aku ada second punya cerita. Okay, aku ada second punya cerita daripada orang Kelantan. Tadi daripada orang Melaka. Okay, sebelum aku bacakan, sini ada satu komen. Pada pandangan saya, kahwin lari ikut nafsu sebab tak terima dengan ayah ibu punya pilihan. Nampak? Aku baru nak masuk second punya cerita tau, tapi orang dah masukkan tau. Nampak? Korang faham tak dia punya maksud? Pada pandangan saya, kahwin lari ikut nafsu sebab tak terima dengan ayah ibu punya pilihan. Bila kau kahwin dengan orang yang kau tak suka pasal itu pilihan kau, pasal kau dah ada pilihan sendiri, kau lari, kau kahwin lari, kau lari daripada situ and kau ikut orang itu. Sama juga macam aku cakap, kenapa kau tak yakinkan
kau tahu he's the one. Kau yang nak kahwin, kenapa kau tetap teruskan? Dia ada dua tau. Dia antara kau, dia lari dalam contoh lagi berapa hari nak kahwin, kau lari dengan jantan lain yang kau tak suka. Okay. Aku cakap pasal lelaki aku cakap pasal belah lelaki belah perempuan. Belah lelaki pun ada juga, tak salah aku. Macam aku pernah nampak satu cerita ni dekat satu website tapi aku tak sure whether how's the story goes about lah. Okay. Sebab kalau kau kahwin lari ni bukan selesaikan masalah, engkau menambahkan masalah. Kau risaukan semua ibu bapa korang, dan kau sampai ke tahap orang nak kena cari, orang nak kena ikut. Susah kan? Kesian tak? Kesian kepada orang-orang yang masih sayangkan korang lah. Kadang-kadang pilihan ibu bapa tu bukan yang buruk. Dia ada juga yang baik. Okay, ada juga yang baik. Contoh lah aku kasih contoh. Kalau misalnya kata kalau kau cakap itu bukan pilihan kau, tapi itu pilihan mak bapak kau. Okay, ini untuk lelaki atau perempuan. Okay. Then kau tak suka orang tu. Kau suka orang lain. Tapi orang lain tu actually lebih teruk tau. Perangai dia teruk tau. Dia ada muslihat dia, mungkin dia nak gunakan kau saja sebagai nafsu ataupun mungkin untuk duit, aku tak tahu. Dia macam-macam. Bila kau tahu yang kau terpaksa kahwin dengan orang yang kau tak suka, kau lari. Dah jadi leceh. Betul tak? Aduh. Actually cerita ni dia memang leceh lah. Dia memang leceh. Aku cakap leceh sangat-sangat. Okay, seterusnya kita baca untuk daripada kiriman daripada orang Kelantan. Aku tak nak sebut nama dia. Okay, Assalamualaikum kawin-kawin SG. Saya nak kongsi yang saya pernah kahwin lari. Nampak? Dulu ayah ibu tak restu dengan hubungan kami. Dengan alasan lelaki pilihan saya tak boleh beri saya kesenangan dan bertanggungjawab. Nampak? Banyak cara saya buat untuk ayah ibu restukan perkahwinan kami, tapi saya gagal untuk buktikan. Sebab ayah Kelantan. Orang Kelantan kan. Sebab ayah ibu tetap tak setuju. Sampailah saya buat keputusan untuk kahwin lari. Selama 4 bulan ayah ibu dapat tahu saya buat demikian, mereka sangat kecewa dengan apa yang saya buat kepada mereka. Dipendekkan kisah, saya setelah berbincang, ayah ibu beri saya peluang untuk teruskan perkahwinan ini. Tapi saya kena hidup sendiri. Kena mula dari bawah tanpa pertolongan ayah ibu saya. Ayah ibu saya nak tengok sejauh mana saya boleh tahan dengan pilihan saya sendiri. Alhamdulillah, dah bina rumah tangga saya selama 10 tahun dan ada 2 cahaya mata. Kisah ini bukan saya nak semua kahwin lari bila tak direstui ibu ayah, tapi harus ikut kata apa yang mereka tahu sedikit sebanyak dalam rumah tangga. Bila saya dah berumah tangga, baru saya faham kenapa ayah ibu tak restu. Sebab hidup berumah tangga ini bukan satu perkara yang mudah. Ayah ibu takut saya putus di tengah jalan. Banyak saya lalui, jatuh bangun, hidup berumah tangga ini. Alhamdulillah, sekarang ayah dan ibu restu dengan pernikahan kami. Sekian, terima kasih kerana sudi membaca kisah saya. Nampak? Aku baru cakap tau. Bila seseorang itu dia dah baca, dia dah baca pula. Bila seseorang tu dia dah tahu yang mak bapak dia tak setuju, dia kahwin lari. Tapi bila dia kahwin lari, dia berusaha untuk meyakinkan ibu bapa mereka yang itu pilihan dia yang terbaik. Nampak? How brave this woman is. Sangat berani perempuan ni. Sebab dia satu, aku macam boleh dapat tahu yang dia seorang yang pandai berfikir. Dia buat dulu, baru dia plan. Tapi bila dia plan,
Kau tengok apa jadi. End up mak bapak dia setuju. And siap ada 2 jaya mata lagi. Sebab itu yang aku tahu aku tak tahu lah whether benda ni betul atau tidak untuk korang-korang kat TikTok aku tak tahu kalau korang pernah tahu tak yang ibu bapa diorang akan lemah bila diorang dapat tahu diorang ada cucu. Kau tunjukkan cucu. Ini cucu aku. Diorang akan lembut hati dan diorang akan mula berterima. Terima keadaannya. Sampai sekarang perempuan ni hidup bahagia. 10 tahun 10 tahun tau dah kahwin. Dia yakinkan, dia tegas, dia tahu yang walau macam mana pun aku tetap nak ada restu daripada ibu bapa aku. Dia make an effort untuk pergi ke mak bapak dia untuk yakinkan. Betapa beraninya seorang wanita seperti macam itu. Aku respect kau, sahabat kita daripada Kelantan. Okay, macam mana pun aku tetap respect. Bila kau dah kahwin lari kau tahu mak bapak kau tak setuju, dalam masa jangkaan 10 tahun kau tetap tak putus asa untuk meyakinkan yang ini pilihan kau, please respect my decision, and kau bahagia sekarang. Tu yang buat aku tak faham kenapa certain mak bapak kat luar sana. Aku tahu as a for a parent certain people can sense that they are not the one for you. Tetapi ada orang gunakan sifat ini macam diorang tu tahu everything. Kenapa tak kenal dulu pasangan tu? Get to know the person first before kau judge. Kita kenapa nak kena mempertikaikan yang dia ni tak bagus. Dalam masa satu kali dah pandang je kau boleh dapat tahu. Wah, ni macam perangai coach cerai je. Tengok 5 minit tahu kekal ke tidak. Hui. Aduh. Kau faham tak maksud aku? Kadang-kadang aku marah juga tau. Okay, ada lagi satu komen ni. Dia mengatakan, kahwin lari pun nak kena tahu sedikit hukum bila kita nikah dekat luar dari negara kita. Walaupun dalam negara sendiri, tapi hukum kena tahu. Takut tak sah dan susah. Ini yang aku nak tegaskan. Macam tadi aku cakap, kita tak tahu kalau nikah luar negara ni sah ke tidak, dan dia certified ke tidak dalam negeri. Okay, as what aku tahu, I might be wrong kalau aku salah tolong tegur. Okay, yang aku tahulah, yang aku pernah dengar lah, kalau kau kahwin luar negeri, kau patah balik Singapura tak sah. Kau nak kena nikah lagi kat Singapura to get to certify that thing. Tapi kalau dalam agama, as far as I know, diorang kata sah. Sebab tu aku cakap, lain negara, lain negeri ada undang-undang tersendiri. Aku tak tahu. Okay, sebab tu this topik kahwin lari ni, dia ada macam-macam cabang. Macam-macam cabang ada kat luar sana. So sebelum kita pertikaikan seseorang tu, korang fikir-fikirlah whether is it worth it, berbaloi ke tidak kalau kau nak kahwin lari. Sebab kalau kau kahwin lari macam mana pun, kau tak tahu masa depan kau macam mana. Sebab dalam kepala otak kau, kita kahwin je. Jom kita lari, kita kahwin. Nanti kita figure out macam mana kita nak hidup. I don't think that's the way lah. Okay, I don't think that's the way. Sebab kita ada, sebagai lelaki kita ada tanggungjawab. Kau pikul tanggungjawab yang berat. Segala dosa isteri kau semua kau pikul. So kau nak kena faham tu benda. Sebagai lelaki untuk lelaki think before you act. Think before you act, and jangan buat benda yang yang tak masuk akal lah. Janganlah. Sebab benda ni akan buat seseorang tu macam apa dia kata, gelisah. Don't know whether kau buat benda ni betul ataupun tidak. Okay, so wow, aku cakap seorang ni kan, kadang-kadang aku fikir juga tau, whether I'm doing the right thing ke tidak untuk isteri aku.
Okay. Sebab yang aku tahu is semua orang pernah buat kesilapan, and semua orang pernah lalui uh, masa silam yang gelap. Okay. Tapi kita belajar dari kesilapan dan kita cuba sedaya upaya untuk berubah. Macam mana pun susah, tapi kena berubah. Okay. So yeah. Wow. Oh, berbual seorang-seorang pun boleh jadi satu kemarahan tau. Okay. Jadi akhir kata sebelum kita tutup. Okay. Bagi korang-korang kat luar sana. Okay. Fikirlah dulu sebelum korang buat sesuatu. Okay. Jangan buat keputusan mendadak. Bincang dulu. Dan jangan buat keputusan sesuka hati. Okay. Korang tahu that korang masih ada mak bapak, bincang dulu. Bincang baik-baik. InsyaAllah aku rasa it can be done lah. Okay. Aku tak tahu how you guys punya communication dengan parents kan. Tapi kalau benda boleh buat bincang, by all means discuss baik-baik. Okay. Jangan buat benda bodoh lah. Sebab tak berbaloi orang kata. Okay, jadi thank you semuanya yang masih lagi dalam live TikTok. Terima kasih dan komen-komen semua. Jadi jangan lupa guys, bagi mana-mana yang baru discover ataupun jumpa channel kita, jangan lupa untuk like, comment, share dan follow kami di YouTube, Spotify, IG, TikTok dan Facebook. Dan jangan lupa subscribe kita kat YouTube guys. Subscribe kita kat YouTube. Kalau bagi-bagi korang ada cerita-cerita menarik lagi ataupun korang ada suggestion untuk topik-topik tentang kahwin-kahwin, boleh saja DM kita. InsyaAllah kita akan pertimbangkan. Dan kalau korang ada cerita pun nak kongsi, boleh DM kita. Tapi kalau korang rasa cerita korang panjang sangat ke apa, boleh email kita. Di mana? Di podcast.kawin-kawin.sg@gmail.com. Okay guys, sebelum kita akhiri next week kita ada tetamu istimewa. Dah fix dah. Okay, kita akan ke rumah dia. Dan kalau tak tahu siapa, nantikan lah. Join kita punya live next week, hari Isnin jam 8 malam kita akan mula. Tapi seperti biasa kita akan mula jam 7.30 dan korang akan tahulah siapa dia punya guest. Seorang artis Singapura yang dah lama tak keluar di kaca TV, tapi dia selalu di TikTok lah kita nampak dia. Alhamdulillah kita dapat contact dia and kita manage to try to invite her for our podcast. Alhamdulillah. Jadi jangan ke mana-mana guys, kita akan jumpa di minggu hadapan. Di mana? Di podcast Kawin Kawin SG.